Sekarang kita berada di The Studio Symposium yang ada kat Bandar Perda. Dan ni kita bersama dengan Wan, pengusaha studio yang ada ni. Studio dia ni memang dahsyat untuk jamming dan untuk recording Wan boleh cerita sikit macam mana Wan boleh minat dalam muzik ni semua? Minat tu dah lama lah. Tapi masa sekolah pun kami duk jam biasa Asia Muzik. Lepas tu Studio 21. Masa tu saya menganggotai kumpulan Watari dan pernah mendapat nombor 2 di Pesta Pulau Pinang, Battle of the Band masa tu, tahun 96-97 dulu. Jadi bila dah lama-lama bercimpung dengan muzik ni, jadi saya buka genre pergi main metal. Nama Symposium tu lah, daripada mandatory ke Symposium. Symposium sebahagian daripada mandatory masa tu. Asal usul mandatory tu daripada zaman mandatory lah. Bila lagu dikeluarkan pada tahun tu memang sukses mandatory ni. Jadi Zam collaborate dengan saya buat satu band melodic dance metal, nama dia Symposium. Daripada situlah kami dah training pergi jamming sana sini dan menghasilkan split album dengan The Hidden waktu itulah, pada tahun tak salah saya 2000 macam tu lah. Dah lama lah benda ni. Band yang kata sebelum tu apa? Watari Ya. Wan masa tu main apa? Watari ni saya main second gitar, masa tu baru belajar. Yang main first gitar adalah Nazri, panggil E. Nazri ni dia sekarang ni dia kerja dengan majlis lah. Lama dah kami tak kontak. Jadi bubar lagu tu lah. Tu dulu ada band apa semua kan, Symposium, Underground apa semua kan. Wan ceburi bidang kata ni buka studio pula ni kan. Jadi start bila tu buka studio? Saya macam ni, bila saya kerja di luar negeri, saya masa tu tak ada aktiviti apa. Muzik sebagai hobi hidup lah daripada zaman kecil. Saya belilah satu-satu gitar. Bila pergi luar negeri, beli satu, lama-lama dah jadi banyak. Bila banyak, nak buat apa? Buka rumah memanglah nampak cantik. Tapi saya cuba beli barang, tak planning nak buka studio pun. InsyaAllah lah kot, saya jalan je lah. Wan buka studio dia kata dekat Bandar Perda kan? The Studio Symposium. Ya, saya buat untuk jamming studio. Tempat besar dan selesa bagi semua. Tak kira lah kalau main dengan family pun, insyaAllah dapat muatkan dalam tu kan anak-anak. Taklah pergi mana-mana kalau bapak dia tengah jamming. Jadi selesa lah. Barang-barang yang saya pakai kat sini pun semua high end. Jadi kata standard tu kata ada lah kan. Tak malu lah kalau nak kata bukan barang yang kecil-kecil lah. The Studio Symposium ni tadi beritahu kan, kalau kata siapa nak sewa untuk sejam RM50 kan? Ya, RM50. Tapi kalau kita ambil lebih pada sejam 2 jam, lebih 3 jam kita bagi RM120. Dia akan diskaun kat situ sebab dia masa lama. Kalau recording dia lain pula. Recording ada yang recording untuk studio saja dengan peralatan untuk record. Yang ni saya ambil 200 jam. Tapi tak termasuk engineer. Engineer mungkin ada yang nak cari sendiri punya engineer ke apa ke. Boleh guna peralatan di sini ya. Kalau dia nak rakam lagu semua, jadi sejam 200. Kalau kita nak buat track by track. Kalau nak record macam ni, dia tambah lagi RM20-30 cukup lah untuk kita hantar email. Kita record secara live lah dan hantar. Selalunya live ada permohonan kita ambil sejam 100 untuk nak set up, untuk leveling, semua dan record. Macam servis cipta lagu buat? Tapi kita more untuk produce lah. Dalam tahun ni insyaAllah ada 2-3 lagu yang nak produce keluar melalui dia studio lah di sini lah. Ada untuk jadi publish area utara ni lah. Tapi kalau nak booking, kena booking awal lah. Kadang-kadang slot tu penuh. Ni macam malam ni band mana? Malam ni band kawan-kawan ni Otai jamming. Pemain Deep Purple, Dayo, boleh layan lah. Memang sempoi dia pemain Otai lah, Penang ni. Gitaris Abang Mi Cobra, dia memang legend lah. Semua dalam ni legend dia tengah main sekarang ni. Bassist Abang Mael Bruno, siapa tak kenal? Kalau orang utara ni musician tak kenal dia saja sangat lah. Drummer Bang Zubek orang lama ni. Legend tu John Lord Abang Derih ni power kalau main Deep Purple, Rainbow power lah, syat lah dia. Jadi tempat ni kita nak praktis yang mana lebih sesuai pada pemuzik, itu yang tempat dia pilih. Macam barang-barang semua yang ada dalam studio ni barang apa ada? Saya pakai JCM 900, lepas saya pakai Lenny KH120, lepas tu saya pakai Randall 120 watt lah semua, high stack lah. Bass saya pakai Impact 350 dan HK 500 LG. Drum saya pakai PDP Stagemaker
Mixer saya pakai Yamaha 32 channel 16 effect. Nanti saya akan upgrade pergi digital mixer, saya akan pakai Midas nanti insyaAllah untuk record lah. Dan software ni saya gunakan Apple banyak. Saya gunakan Logic Pro, Cubase, macam-macam ada dalam ni. Macam gitar apa semua ada apa? Gitar kat saya ada banyak, saya koleksi gitar sebenarnya. Saya kumpul gitar vintage. Ada yang Les Paul, Yamaha, macam-macam lah. Kalau nak tengok tu boleh lah tengok kan.